Okay. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh tak tu? Dekat payung. Ni tak atas meja boleh? Boleh. Boleh. Alright. Okay. Okay, selesa. Okay. So, Ain, untuk kali ni saya nak ucap terima kasih lah kan sebab datang ke sesi yang kedua kan. So, saya nak tanyalah berkenaan dengan ilmu saya macam mana hari ni? Okay. Macam mana tu? Rasa tenang. Rasa tenang. Tenang macam mana? Macam lega semua. Banyak macam dah settle. So kiranya semua tugasan dah settle ke macam mana? Ada lagi tak settle. Macam satu-satu subjek yang subjek teras. Ada yang dah nak kena siapkan report, nak kena hantar hari Isnin ni. Ada yang dalam progress, ada yang baru nak start. Ada juga baru yang nak start. Subjek apa tu? HRM kita orang baru nak pergi interview minggu depan Selasa. Lepas tu dah kena proceed lah sebab ni pun dah minggu keberapa dah kan. Minggu depan dah masuk minggu ke-12 kan. Ya betul, minggu hectic ni. Minggu di mana semua student dah bekerja untuk hantar assignment untuk. Dan kalau ikutkan midterm pun macam saya midterm hujung-hujung macam tu. So kalau macam awak? Saya semalam baru habis midterm. Baru satu ke? Tak, sebelah minggu lepas dah buat dah. Semalam yang lah terakhir untuk semua subjek tu. Dah kiranya macam dah habis lah kiranya untuk subjek macam kos sains ni. Dah habis untuk midterm. Ya. So kalau macam exam? Exam itulah tunggu yang exam besar tu. Ya, sebab tak silap saya lah kalau exam untuk fakulti FPTM lebih awal seminggu daripada yang FPIS ni kan? Ada. Ya, macam ayah awal ke sama macam fakulti? Dekat ni yang paling awal dalam jadual tengok yang 18 hari bulan. Start 18 hari bulan 6. Kiranya subjek ekonomi tak silap. Ya, kiranya selepas hari raya haji lah. Kan? Kalau raja. Lepas tu tamat 30 hari bulan 6. Macam sekejap je lah 18. Ada 3 minggu, yang minggu kedua exam tu yang 3 hari straight. Ada satu hari tu 2 paper pagi petang. Ya. Kiranya dalam satu hari 2 paper. Satu hari tu 2 paper, yang selebihnya kebanyakan semua satu paper. Beza kalau fakulti ni dia start 16 sampai bulan 7. Betul. Sampai 2 bulan 7. Betul, tamat kan. Ya betul. Lepas tu kalau subjek satu sehari, lepas tu selang pula sehari. Lepas tu selang lagi. So macam kalau bagi kita penat lah sikit kan. Sebab ni kalau macam Ain dalam sehari tu ada 2 paper. Lepas tu paper selang sehari dan 3 hari berturut kan. So macam senang lah kan mungkin bagi Ain senang kot. Tu macam mana? Macam dia okey sebab habis awal. Tapi sebabkan macam banyak agak subjek yang dekat-dekat. So saya kena start daripada sekarang lah. Study kan. Kena push. Betul. Sebab rutin dengan assignment, dengan presentation, nak slide lagi. Kena pagi lah. Yelah sebab 3 subjek yang direct kan. So macam kalau kalau cuti kan. Kan Ain cuti awal kan. Buat minggu kiranya lepas raya haji. Ada lagi kan masa? Ada lagi seminggu. Dan sebelum tu pun ada lagi kan. Kalau macam kita orang mungkin tak beraya kot kan. Yelah sebab cuti study week dalam cuti raya haji. Lepas tu Isnin tu dah ni kan. Dah apa orang kata dah exam. Okay. So itu sedikit sebanyak lah dari segi apa cakap. Dari segi assignment apa semua tu kan. Kalau macam Ain sendirilah kan. Untuk minggu ni kan minggu nak masuk minggu 12 kan. Dan Ain pun ada kata dah settle siap semua tu kan. So kalau macam saya recap balik lah berkenaan dengan sesi lepas kan. Yang kita ada bincang lah berkenaan dengan latar belakang Ain, adik-beradik Ain ada berapa, lepas tu mak ayah Ain, pekerjaan mak ayah Ain, dan kita pun ada ni saya recap semula lah kan pada sesi depan, dan kita pun ada dan saya pun ada bertanya lah berkenaan pengalaman manis Ain, pengalaman pahit Ain, dan Ain juga ada menceritakan lah berkenaan dengan GL government letter tu kan. Government letter berkenaan dengan government letter yang
pada mulanya saya tak tahu apa itu GL dan Ain pun ada terangkan lah berkenaan dengan GL ni, dia punya benefit dia punya kebaikan lah untuk family ataupun mak ayah kita yang bekerja di bawah kerajaan lah kan. So itu berkenaan dengan sesi lepas lah kan. Okay, untuk sesi kali ni saya ada tengok dekat borang persetujuan termaklum tu kan yang awak ada isi tu kan. So saya tengok ada 3 isu lah yang untuk kita bincang lah ataupun untuk Ain bercerita lah kan berkenaan dengan hubungan dengan keluarga dan kesunyian, betul? Okay, so sesi lepas jugalah kan kita adalah berbincang pasal keluarga Ain kan, berkenaan dengan keluarga Ain. Keluarga Ain apa tu? Keluarga Ain, ayah kiranya Ain ni rapat dengan belah mana kan? Kiranya Ain cakap rapat belah mak kan. Ain kuranglah rapat dengan belah ayah dan Ain pun ada cakap Ain macam ayah Ain pun sekarang tengah mengalami apa? Masalah kesihatan, betul tak? So itu dari segi cakap hubungan Ain dengan keluarga lah kan. So kalau macam sekarang ni kan, Ain dengan keluarga Ain sekarang okey dah ke? Bukan okey dah. Macam masih apa? Orang cakap Ain pun ada cakap apa tu. Rapat lah kan. So macam Ain dengan adik-beradik Ain rapat. Rapat je, cuma bukan nak kata gaduh sangat, macam adik-beradik, bonding macam adik-beradik. Dengan parent pun biasa je, okey semua kalangan tu ada gak macam isu. Macam gaduh-gaduh sikit. Tapi tak adalah benda tu macam heavy sangat sampai melarut semua pemakan berhari-hari bertahun-tahun dia. Itu je lah. So kiranya orang cakap pertalian antara Ain, adik-beradik dengan family pun baiklah kan. So itu sedikit sebanyak lah kan berkenaan dengan keluarga Ain kan. Okay, kalau macam kita tahulah kan, kita back to Yusas ni kan. Okay, macam Ain cakap sebelum ni, Ain suka environment dekat Yusas, betul? Ada certain tu okey, ada certain tu rasa macam sendunya. Sendu tu boleh dikatakan iyalah sendu kan. So macam sendu yang macam mana kalau Ain rasa? Sendu tu kadang macam rasa macam aspek macam mungkin ada hari-hari ada program kan. Rasa macam sibuk lah sikit. Ni kadang rasa macam tertunggu-tunggu lah. Tak ada tu program apa yang saya nak buat kan. Betul. Betul. Kiranya macam program dia kadang-kadang program yang dibuat pun kadang-kadang last minute yang kita tahu. Melainkan kalau macam kalau program tu 2 minggu dia dah blast poster ke, kita tahulah kan ni dia sehari sebelum tu baru bagi tahu. Kiranya kitanya ada kelas ke apa ke, so macam kiranya macam Ain cakap tu sendu sikit lah untuk ni kan. So kalau macam Ain pun Ain cakap Ain orang Ipoh kan. So kalau macam hari cuti macam mana? Ain balik setiap hari ke? Tak, balik bila ada urusan je. Ada urusan je lah. Kadang rasa kalau macam ada benda nak kena buat kat Ipoh, balik lah. So, macam sesi lepas pun Ain cakap, Ain kata Ain jarang balik lah kan. Dan mungkin sebab Ain kata dekat rumah dekat je kan, dekat Ipoh je kan. So itu sedikit sebanyak lah berkenaan dengan sesi lepas dan kita kaitkan dengan sesi ni lah kan. Okay, so sebelum kita pergi lebih lanjut, Ain okey ke? Okey, dan saya pula rasa macam takut dah tengok. Okey, tak apa. Okey, Ain okey je kan? Okey, so saya nak ingatkan semula lah berkenaan dengan kita punya sesi ni. Sesi kita berjalan 45 minit hingga ke 1 jam lah. Dan sesi kita juga terikat dengan etika kerahsiaan di mana segala isu ataupun cerita yang ingin Ain kongsikan, cerita sini habis sini je. Jikalau Ain terdengar lah isu Ain ni dekat luar sesi, Ain boleh report kepada penyedia saya lah kan. Dan kita juga ada limitasi kerahsiaan lah di mana kalau isu ini membabitkan kecederaan lah antara Ain dengan saya bolehlah bawa keluar isu ini ke orang yang ketiga lah atas faktor keselamatan. Okay. So kat situ Ain dah faham kan? Okay. Seterusnya kita back to
untuk sesi kedua ni, kita adalah yang saya baca berkenaan dengan isu hubungan keluarga dan kesunyian. Okey, antara ketiga-tiga isu tu, isu yang pertama kita dah Ain pun dah bagi tahu kan, dan Ain pun dah kata okey kan berkenaan dengan keluarga. So kita ada lagi dua isu lah berkenaan dengan hubungan dengan kesunyian. So Ain boleh tak Ain ceritakan sikit lah berkenaan dengan hubungan apa yang Ain lalui, ataupun tak kisahlah yang untuk Ain untuk Ain ceritakan. Sebelum tu, maafkan saya. Okay, sebelum Ain nak mula tu kan, saya nak tahulah kan, sebab kita punya sesi ni ada matlamat lah kan. Macam Ain cakap sebelum ni, matlamat Ain apa dah? Ke kita belum bincang lagi untuk matlamat? Saya rasa belum lagi kan? Okay, so kita teruskan dengan matlamat dulu lah sebelum Ain ni kan. Okay, sebelum Ain ceritakan lah, saya nak tanya matlamat Ain datang ke sesi ni untuk apa? Untuk bercerita nak bagi tahu sebab lately ni saya rasa macam agak macam tersepit kan. Jadi saya rasa macam nak kat siapa lah saya nak bagi tahu. Faham. Sebab nak bagi tahu kawan pun ada yang tahu, ada yang macam tahu sikit-sikit jadi macam susah. Sebab kawan tu ada yang kawan dengan ni, ada kawan ni. Jadi lalang sikit kau. Kau nak tahu kan? Macam tu lah kan. Tahu, kalau dia tak cerita dekat orang yang luar pada kita punya circle. So kiranya macam matlamat Ain nak kiranya datang untuk meluah lah kan, dan ataupun minta pandangan daripada kita, daripada kaunselor sendiri lah untuk orang cakap untuk Ain lepaskan kelegaan yang Ain rasa lah kan. Okay, so mungkin itu sedikit sebanyak lah boleh melepaskan bebanan Ain kan, betul tak? Okay, so itu matlamat Ain lah kan. Okay, jadi bolehlah kita teruskan isu yang Ain nak ingin sampaikan tu. Okay, silakan. Pasal hubungan ni lately ni lah. Macam minggu lepas, minggu sebelum ni adalah macam nampak lah, bukanlah hubungan saya. Asalnya benda ni berlaku hubungan kawan saya dengan kawan saya lagi seorang. Kiranya ada tiga lah ni. Ada tiga kawan. Saya macam kat tengah-tengah. Okay. Dia berdua tu macam ada konflik sikit. Okay, dia pun gaduh. Bukanlah gaduh macam tengkar mulut ke, macam gaduh macam tak setuju, tak nak bercakap. Saya pun tak tahu asalnya, tapi macam tengok dia daripada macam ekspresi dia pun kan, balik pada Maib tu, dia macam tak bercakap. Saya macam mungkin ada something wrong ni. Saya ingat kot benda kecil-kecil je lah kan. Tengok dah makan macam berhari, minggu-minggu macam tak bercakap kan. So, macam kenapa ni? Sikit-sikit keluar. Sikit-sikit tengok handphone keluar. Lepas tu saya macam agak je lah kan, mungkin ada benda ni kot. Lepas tu saya cakap macam nak umpan lagi dia bercerita kan. Kawan saya lagi seorang tu. Jadi saya kata, dia ada tanya aku, sen depan nak tak ada rumah sewa. So saya cakap, tak tahu lagi, tengok macam mana. Lepas tu dia dah start cerita lah kenapa dia tak bercakap dengan kawan. Kenapa? Sebab kan Ain cakap dia nak cari rumah sewa tiba-tiba kan. Lepas tu kawan saya tu start dah bagi tahu kenapa dia berdua macam tak bercakap. Dia kata macam adalah konflik pasal perangai kawan saya lagi seorang ni. Dia macam ada perangai dia, saya pun ada kat benda saya tak apa senang dengan dia. Tapi kalau nak ajak bergaul tu okey je. Kalau saya tak suka perangai sebab dia macam jenis kalau kita orang cakap apa-apa, dia akan kaitkan dengan percintaan dengan lelaki. Kita orang serabut jugalah. Macam kadang kita memang benda bodoh je. Tu zaman dia pergi kaitkan dengan kita macam aduh dia ni. Macam tak syok lah. Tak syok, macam kacau. Lepas tu lepas tu kawan saya ni, kawan lagi saya yang lagi seorang. Jadi 4 ke? Jadi 4. 4 pula, okey. Tapi seorang ni macam senior lah. Senior. Umur dia macam lagi tu walaupun dia satu sem sama. Dia pun ada kat benda dia kurang senang. Sebab macam perangai dia macam nak katakan macam budak-budak pun ada kat. Lepas tu saya macam dengar je lah. Saya pun faham. Saya pun dengan dia saya ada benda tapi tak adalah pasal yang lelaki tu. Saya mula tak selesa jugalah sembangan macam tu. Yang saya kurang senang dia dengan waktu syarif dia ni mati waktu.
Dia kadang saya cakap, okey kita 8.30 kita nak keluar. Jalan-jalan kan. Tu 8.30 tu dia baru nak siap. Orang lain dah siap je tu. Aduh, apa ni? Sebab jadi lambatkan lambat. lah untuk kita buat apa semua tu kan. Okey. Saya cakap, aduh. Tahu saya waktu dia gaduh tu saya cuma nak suruh dia bercakap balik kan. Saya pun cakap korek-korek je lah kan. Tu yang saya sembang kawan saya seorang ni, dia kata, bukan tak nak cakap dengan dia, tapi macam dia pun cuba nak lari. Aku nak cakap sikit, dia pun lari. Lepas tu saya cakap dengan seorang sebelah, yang kawan saya lagi seorang tu, dia kata, bukan tak nak cakap, macam dah malah nak layan. Macam kalau cakap macam tak ada benda apa yang ubah, dia akan buat kat benda yang sama. Lepas tu, sebelum saya rasa macam, okey. Dia cerita sepik jugalah kan. Kadang masuk rumah macam nak start bualan pun, macam susah. So ada benda dia pun buat macam depa-depa je. Dah macam lately saya tengok macam depa dah cuba macam tak nak dah campur dengan dia. So kiranya macam Ain rasa tersepit lah dekat tengah-tengah. So macam antara dua pihak A dengan pihak B macam tu. So Ain lah orang tengah tu kan. So kalau macam Ain rasa tersepit kan, apa tindakan Ain lah kalau macam yelah Ain yang dia cakap tadi, Ain dah try korek rahsia antara dua ni kan. Dan kalau yang Ain lebih rapat dengan mana, A ke B? Apa yang A? Kiranya A tu dia cerita apa je dekat Ain? Dia cerita macam pasal yang kawasan yang B tu. Dia cerita sepatutnya kena ubah lah sebab kita dah belajar kan. Kita dah belajar tak boleh lah bawa perangai sekolah dia. Kena ubah lah macam kena cari, bila nak sembang tu kena cari topik lain. Jangan kaitkan topik dengan lelaki, dengan percintaan dia tu. Ni cakap-cakap sikit, ni BF aku macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Macam tu lah. Saya pun ada juga kata, saya bukanlah saya tegur dia cakap pasal topik tu. Saya ada bagi macam hint jugalah kata mungkin yang ni A ni tak suka sebab perangai hang ke, ada cara hang ke, atau hang cakap benda buat tersinggung kan. Saya kata cuba macam renung-renungkan balik ke, fikir balik apa benda kau buat kan. So dia kata macam, tengok macam ni macam pusing balik. Saya pun macam, saya tak adalah nak pusing gila-gila kan. Sebab kita pun tak tahu. Kita kadang balik kelas tengok dia pun macam dah tak ada mood lah. Kita macam tak tahu kot kita salah cakap ke, kau buat dia pun rasa macam terdiam ke. Saya waktu tu macam, kenapa ni? Kita tanya gila. Kau buat salah ke? Tiba-tiba kita balik kelas, lepas tu terus senyap, tak ada ni kan. Dia pun macam, kalau nak cakap sembang pun macam pakai phone je. Tak apa keluar, baru dia boleh buat kat luar, baru boleh buka cerita. Sebab tak nak bagi dia dengar. Tu kiranya macam sedikit sebanyak lah kan yang Ain rasa kan. Kalau macam dari segi perasaan Ain macam mana? Rasa macam marah ke dengan diorang dua ni ke? Ada rasa marah, rasa macam satu kesian, satu macam sedih lah. Sebab kita orang kenal scene satu, memang roommate sekali. Lepas tu dah tiba perangai macam ni, jadi gaduh bagai. Marah tu adalah certain thing yang sebab saya rasa marah. Macam, dia ni aku tak faham lagi lah. Macam orang nak suruh dia ubah perangai tu. So, saya pun ada kat macam bagi macam kata-kata kat dia. Macam nak bagi dia tangkap, saya tak nak cakap direct. Kenapa Ain tak cakap direct je? Tak cakap direct kan kita pula yang tergaduh. Dia pula jenis macam cepat menyentap. Macam tu pula. So, Ain kena cari point yang macam mana nak suruh dia faham kan. So, kalau macam Ain cakap apa dekat dia? Kalau kan Ain cakap tak nak direct kan. Kan Ain berkias sikit lah kan. Macam mana ayat ataupun penggunaan untuk suruh dia faham tu? Tadi cakap yang sebelum ni cakap pasal dia punya perangai kan. Saya cakap mungkin perangai hang kena ubah ke cara hang cakap. Sebab dia pun kadang bila sembang saya pun pasal jenis macam berdendam pun ada gak. Dia juga berdendam tapi macam yelah cara dia tu macam kalau kita dia akan cakap balik. Dia akan ingat balik peristiwa yang dulu-dulu. Dia style macam tu. Dia kata, sekarang saya cakap tepik kat lah apa dia cakap kan. Kata, mana ada. Macam mungkin dia macam tu. Saya cuba twice balik apa benda. Murnikan balik benda tu daripada negatif ke positif kan. Sebab dia pun macam style macam cakap-cakap tu macam nak kata macam makcik-makcik buat dia. Okey. Faham. So tu kiranya macam Ain boleh, kiranya Ain boleh handle lah benda tu kan. So kalau macam waktu sekarang ni macam mana dia orang berdua? Saya tak cakap agak, macam kalau cakap pun macam pasal assignment. Sebab dia pun kelas satu kos sama, kelas yang sama, group assignment memang kebanyakan semua yang sama. Memang ada group yang sama juga.
Tu secara susah macam tu Macam kan. mana I nak handle kan situasi bila dua orang dah tak bercakap. Dan benda tu pula hubungan antara kawan pula tu kan. So macam mungkin bagi Ain susah lah untuk nak handle. Tapi Ain ada cakap kan, Ain pernah lah korek rahsia dan Ain pun pernah direct dengan dia kan. Tapi kan Ain cakap direct tu kan. So kalau direct dia apa kalau contoh lah kan, kalau Ain terus dia direct, apa dia akan buat? Mungkin lah dari pandangan Ain, kalau terus dia direct, sembur je dekat dia. So mungkin dia memang tak akan bercakap lah. Tak akan cakap, dia serentak memang dia sebab jenis muka dia pandai buat muka, ekspresi muka dia. Dia kalau tak suka memang dia tunjuk depan-depan. Kita orang sebenarnya bila nak cakap, Ain jangan tunjuk sangat. Lepas tu macam tu lah. Saya rasa kalau saya cakap memang jadi macam tu lah. So mungkin Ain boleh kot cakap. Sebab Ain pun cakap tadi kan, expectation muka dia tu jelas orang panggil judgement lah kan. Terus macam judgement sangat. So mungkin dia kena ubah kot. Dan macam Ain cakap tadi lah kan, mungkin dia kena ubah lah perangai dia tu kan. Perangai A ke B? Perangai B. Kalau A tu biasa okey je. Sebab first saya macam nampak macam matang sikit. Cara dia matang. Cara fikir macam okey lah. Yang B ni saya macam sana nak tukar, nak bagi dia faham benda yang berlaku. Mungkin bagi saya Ain boleh kot speedity ke dengan dia ke. Ain rapat juga ke dengan B? Rapat kan. Mungkin dari situ Ain boleh kot buat macam tanya dia ke, ataupun ajak dia keluar ke, ajak dia borak lah pasal ni kan. Ataupun mungkin dia anak bongsu ke macam dia second kan tak bongsu macam tu. Saya pernah cakap kat dia, kalau rasa macam benda ni susah sangat kan, nak macam tak bercakap sama dia, cuba macam push dia cakap je direct. Jangan nak tunggu-tunggu, just kalau tak terus cakap depan dia. Terus je cakap. Saya kata dia memang nak buat macam tu, tapi dia kata nak tunggu lepas dia habis program dia apa. Orang nak cakap, dia kata program apa yang UPSI punya lah, yang badminton punya. Kata lepas tu nak cakap macam tak apalah, tunggulah lah. Saya pun tunggu je lah lepas UPSI nak tengok apa progress kan. Bila UPSI tu? Yang kawan saya A ni dia ikut kawan saya lagi seorang tu tournament esok. Sabtu dengan Ahad. Ahad baru dia balik. Ustaz balik. Saya tak tahu sebab saya plan minggu ni saya nak balik. So saya balik sini mungkin petang Isnin. Kiranya Sabtu hari ni awak balik lah. Faham. So itu sedikit sebanyak lah kan berkenaan dengan kawan Ain kan. Yelah yang nak kata dua-dua degil tak ada lah, cuma yang pihak B ni kan sedikit macam Ain cakap kurang nak kata kurang matang. Iyalah kot kan. Dan expectation Ain cakap expectation dia tu terlampau judgement dan suka buat reaksi ni kan. Dan saya pun ada tanya kan berkenaan dengan umur dia kan. Umur dia berapa? Kita orang bertiga sebaya. Sebaya. Kita orang yang 4 orang ni, yang seorang tu je yang senior dia umur beza dengan 2 tahun gitu. Sebab kita orang roommate kita orang yang roommate tu 4, yang kita orang punya sekawan 5. Seorang tu dia tak duduk Yusai, dia ulang alik. Dia yang paling 2 orang ni paling tua. Ni yang 2 orang sebaya. Yang seorang ni yang roommate sekali kita orang yang seorang yang tua ni. Dia pun ada benda yang tak puas hati sebab dia pun baru kena kawan saya yang B tu Sam ni. Tiba-tiba dah ada isu. Ada isu pasal makanan kot. Dia ada bawa balik baru ni. Dia bawa balik makanan macam lantai dapur macam kotor lah kan sebab air makan dia tumpah. Lepas tu kawan saya ni seorang yang paling tua tu dia jenis pembersih. Lepas tu dia mengadu kat kawan saya yang A tu, dia kata, dia ni kenapa macam ni? Hari sebelum ni kau kata dia okey, nak ajak dia duduk sekali dengan Mak A, lepas tu dia jadi macam ni. Kawan saya yang A ni macam segan lah kita, sebab kawan saya yang A yang ajak dia kan, bagi tahu dia ni elok, lepas tu jadi macam ni. Saya dengar cerita pada A ni pun, saya cakap, segan lah, kita kawan. Lepas tu duduk macam tu. Saya kalau saya jadi A pun, saya segan je lah. So macam, yelah, adalah benda kita orang, macam kita orang sembang, kita orang tak ajak dia. So mungkin kalau sebab Ain cakap sembang tak ajak, mungkin orang Ain rasa dia terasa ke tak?
Saya rasa kalau tak sebab terasa lah. Terasa lah ha. Sebab selalu kita orang buat benda sama-sama kan. Dan tiba-tiba bila jadi satu kejadian terus macam cakap hilang terus kan. Tak bercakap apa semua tu kan. So kalau macam Ain sendirilah kan. Ain kan orang tengah kan. So kalau macam Ain, tindakan Ain lah kan. Apa Ain buat waktu tu? Kalau boleh lah, yang boleh Ain nampak. Saya macam nak backup sangat pun. Nak backup yang B tu macam tak juga sebab perangai dia kadang buat saya memang geram. Ada satu memang saya macam, saya just daripada bising saya just dengar je lah, bagi je lah pendapat saya kan. Tapi itulah, tak tahu nak sampai bila sebab dia pun macam tak ubah buat cara dia. Dia jadi macam first time macam tengok semua benda macam culture shock. Dia kata sebelum ni dia sekolah kat kampung. So bila dia duduk kat sini, dia tengok macam kita bebas, boleh bercampur lelaki perempuan, boleh keluar suka hati dia, jadi macam nak buat semua benda tu. Dia macam semua benda dia nak ambil. Yang satu dia macam semua job dia nak ambil, semua sukan dia nak masuk sampai kawasan yang A ni, dia alumni dekat USAN. Dia kata, relax lah sebab SEM 1 dah takkan nak ambil semua kan, panjang lagi SEM. So dia kata, itulah macam nak ambil semua sebab aku memang suka. Saya pun kata, relax lah, janganlah tamak kan. Kau pun dah ada job tinggi dalam kau punya persatuan negeri tu nak ambil yang lain. Macam tak apa ke kan sebab dia ni dah ambil, lepas tu jenis rusing. So, ngaduk lah, rusing dengan stres. Aku macam, kau tak bincang dulu, kenapa tak tanya dulu. Macam baru-baru ni dapat 2-3 minggu lepas dia baru dapat ni job baru yang bawah Furqan pun yang Helwi Weeks tu. Dia jadi setiausaha. Kita orang minggu yang program tu hari Ahad, kita orang plan yang cuti 3 hari baru ni. Kita orang plan hari Ahad tu macam kita orang nak pergi mandi sungai. Lepas tu tak boleh sebab dia ada program. Kita orang tanyalah program apa? Helwi Week. Kau jadi apa? Aku jadi setiausaha lah. Kau jadi setiausaha. Lepas tu bila kita tahu, yelah aku sebenarnya tak nak jadi tapi dia bagi job tu. Aku macam, aku ambil je lah kan lah. Tu saya tanyalah, kenapa tak tanya dia dulu job apa, kenapa pilih saya? Dia terus terima. Lepas tu dia dah terima, dia cakap kita orang, dia macam rusing, komplain macam, kau ni dah kenapa? Dia pula menyakiti diri dia sendiri. Macam dia dah stres, lepas tu dia cari masalah. Saya bagi tahu dia banyak kali, kenapa nak ambil, kenapa tak tanya dulu. Dia macam, aku macam nak. So macam, dia nak jadi macam ni. Lepas tu ada satu isu yang sampai sekarang lah, saya rasa macam tak boleh bring dengan dia. Tu bulan Ramadan, dia nak keluar. Waktu tengah malam tau. Dia nak keluar dengan lelaki. Saya dengan roommate saya yang A tu terkejut lah, aku nak pergi mana kan. Lepas tu dia ajak aku keluar nak pergi Genting. Aku macam, Genting? Bulan Ramadan Genting, esoknya Isnin daripada kelas pagi pukul 8. Saya macam, Lepas tu dia, asalnya dia pun nak bertolak macam lepas asar ke, lepas tu tak jadi sebab lelaki tu ada program. Kiranya lelaki tu orang budak sini juga? Budak sini, sebaya, satu SEM sebaya dengan kita orang ke. Kiranya kenal ke? Saya kenal. Lelaki tu? Kenal. Saya kenal dia pun sebab kawan-kawan saya yang bagi tahu yang dia ni, budak ni, student ni. Saya okey. Dia buat saya sakit hati juga kenapa dia buat macam tu. Saya terkesan sangat. Macam bahaya dia buat ni. Dia nak pergi Genting. Itu plan asal. Lepas tu tukar nak pergi Putrajaya. Lepas tu nak tukar lagi. Kita pergi kawan saya pujuk lah. Pergilah Penang dekat sikit kan. Kalau ia pun nak keluar kan. Lepas tu Penang macam biasa sangat. Pergi Genting. Aku tak pernah pergi Genting. Lepas tu kita ajak kita pergi Genting, lepas tu kita pergi Putrajaya. Macam gila apa korang ni. Kau nak bawa masa atas jalan satu malam tu je. Lepas tu dia sampai beria lah, dia nak pergi beli, dia macam dia nak ikut pergi juga tapi pada saat dia risau. Saya kata kalau risau tak payah pergi lagi malam. Orang-orang ramai dia kau nak buat apa kat sana? Genting. Lepas tu kata dia nak juga. Macam tak apalah, suka hati hang. Dia sampai ajak kawan saya, roommate saya lagi seorang ni. Teman dia pergi DIY beli pisau untuk tahankan diri dia lah. Apa-apa jadi kot lelaki tu buat apa-apa sebab dia pun sewa kereta
Daripada Kuala ni bawa aku pergi Genting. Dia risau lah, so takut apa-apa jadi. Dia macam nak guna benda tu. Kalau risau lah pergi je. Okey, Kan? Risau lah pergi. Nak pergi juga. Macam berkahang lah. Sebab dia setiap ajak saya tau. Takut dia apa-apa. Saya kata nak ikut boleh je. Tapi kalau Genting tu tak lah. Kalau Penang tu okey lah lagi nak pergi. Genting tu saya memang tak minat lah. Tempat apa pergi sana tempat judi kan. Betul. Terus lepas tu nak pergi Putrajaya memang tak lah. Jauh. Kita esok ni kelas. Kelas pula pukul 8 pagi. Kira macam apa dia macam mungkin dia fikir waktu tu cukup untuk orang kata nak enjoy waktu tu. Tapi di sebalik enjoy tu sepatutnya kena fikirlah kesan dia kan. Dah lah pagi esok tu kelas. Lepas tu nak pula pergi jalan-jalan. Dan Ain pun ada cakap tadi kan dia siap beli pisau lagi. Takut apa-apa terjadi dekat dia kan. So kalau macam dia pergi ke? Memang betul pergi ke? Memang betul pergi. Oh. Betul. Malam tu pukul dekat 12 lebih baru dia bertolak dari Kuala. Dia pun pergi tapi tak jadi pergi Genting, dia pun pergi Putrajaya terus. Terus macam Putrajaya apa malam-malam kan. Malam kot tak ada apa. Dia pun macam tak pergi mana pun, pergi jalan-jalan. Lepas tu sahur dia pergi makan kat McD. Lepas tu baru balik sini. Lalu dua-dua tu dah kelas awal pagi. Pukul 8. Kiranya waktu kelas tu dia orang datang ke? Datang dengan penat-penat dia. Oh macam tu. So kiranya macam menariklah penceritaan kawan Ain ni kan. Dia macam dia nak pergi tapi dalam masa yang sama takut. Tapi dia tetap pergi jugalah kan. Itu macam mungkin kalau bagi saya mungkin lawak kot berkenaan dengan apa ni kan dia punya apa orang cakap tu, dia punya perangai tu lah kan. Yang B tadi tu ke? Orang yang sama tu lah. Dia macam kita orang buat pegang dia ni tak faham kan. Benda tu bahaya. Benda tu tak boleh. Yang pasal isu yang daripada Genting tu saya jadi risau takutnya. Sebab dia buat risau ni kalau apa-apa jadi dia jadi kes lain tau. Dia pun dah keluar malam. Tanpa waktu tu kalau duduk kat mic kan dah tak boleh keluar dah kan. Dia pun pergi keluar. So dah bawa senjata. Kalau jadi kat Genting yang tak ada apa-apa, tak ada siapa tahu, dah jadi kes polis kalau jadi apa-apa berlaku kat sana. Saya macam memang fikir macam dia pun dia fikir macam tu. Buat. Faham segini dia tak fikir kesan yang akan datang tu. Rasa macam okey benda dalam kawan lah lagi. Macam biar. Kini kalau Ain pun kalau sebagai kawan dia Ain dah nasihat kan. Dah bagi tahu dah benda ni bahaya apa semua tapi dia tak dengar juga. Macam kat degil lah kan. So tu je lah kan Ain buat tu je lah. Tapi Ain cakap dia pun keesokan harinya tu Isnin tu dia datang kelas kan. Kiranya selamat lah. Adanya dalam keadaan selamat lah kan. Walaupun waktu nak pergi tu benda tu jadi kan. So itu sedikit sebanyak lah kan berkenaan dengan kawan Ain yang B tu kan. So kalau macam sekarang ni kan, kalau dari segi assignment B tu okey ke untuk masa sekarang ni yang pada waktu ni lah? Saya bukan satu kos dengan dia. Jadi saya tak tahulah cara dia buat macam dia satu kos dengan yang A ni. Dia orang kos apa? Counselling. Saya ingatkan kos yang sebaliknya lah macam apa kos perniagaan ke, kewangan ke, teknologi ke. Rupanya dia kos konseling lah. Roommate saya yang dengan seorang yang tak duduk kat USS semua yang counselling. Semua tahu lah cerita ni. Ya. Dia semester 2. Semester 2. Mungkin dia tak nampak lagi kot. Semester 2 ni kalau ikutkan tak adalah banyak lagi kerja. Mungkin next sem naik semester 3, semester 4 mungkin dia dah nampak kot. Mungkin dia dah nampak lah. Tapi macam awak cakap tadi, dia mungkin kena ubah lah kan. Dia punya apa orang cakap tingkah laku dia, perangai dia apa semua tu kan. Sebab kalau dia ubah untuk kebaikan diri dia juga dan untuk kebaikan Ain jugalah kan. Surrounding kan, sekeliling dia kan. So macam tadi ada jugalah yang saya dengar Ain cakap kawan lelaki dia tu kan. So kawan lelaki dia tu pun kos yang sama ke? Semester 2. Dia sampai cerita dia pernah cerita saya, dia kata saya ni aku rasa aku macam tak ada kawan sebab aku banyak kawan lelaki. Saya kata bukan aku rasa perangai hang. Aku rasa dia macam nak menafikan juga kan. Dia banyakkan dia bercakap aku banyak hilang kawan sebab kawan lelaki. Dia pun tak suka.
Kawan saya yang A ni, saya pernah bagi tahu dia macam tu lah kan. Kawan saya yang A ni memanglah fed up, kata memang tak boleh gua dengan perangai dia. Dari sen satu lagi kata, weh dia jadi macam tu. Bukan dia selalu kata dia hilangkan sebab kawan lelaki. Sebenarnya bukan weh. Dia yang problem. Dia yang sendiri cari masalah. Perangai dia sendiri yang buat orang tak boleh nak ngam dengan dia. Lepas tu dia claim kata, usah aku kawan lelaki tu yang tak ada kawan lelaki ramai tu. Macam, tak apalah kalau ada fikir macam tu, lepas tu saya beritahu dia lagi. Kalau kau rasa kawan dengan lelaki tu buat kau hilang kawan, tak payahlah kawan lelaki. Lepas tu dia senyap. Lepas tu macam, faham lah. Tak tahu lah dia ni nak play victim ke, nak jadi reflect ke, tak tahu. Kiranya dia manipulate balik dia punya cerita tu. Kiranya dia yang rasa dia tersakiti, sedangkan dia yang toksik. Dia yang toksik pada diri dia sendiri. So kalau macam apa yang awak cerita ni, saya dengar pun rasa macam okay, mungkin dia kena ubah lah dia punya behaviour dia, tingkah laku. Sebab dia pun dah tahu, dia pun pelajar kaunseling. Mungkin sedikit sebanyak mungkin dia tahulah berkenaan dengan dia punya personality, tingkah laku. Dan Ain pun tadi saya dengar Ain cakap dia tak ada kawan lah, tak ada kawan perempuan kan. So macam kalau Ain kan berbeza kos dengan dia kan, dan Ain pun kenal dia daripada semester 1. Kalau contohlah kan semester akan datang kan, tindakan Ain untuk berkawan dengan dia tu masih nak ke tak nak? Saya memang masih nak berkawan dengan dia, tapi kalau macam dia ambil keputusan macam nak duduk dekat rumah sewa kan, tak nak duduk main untuk sen depan, mungkin kita orang kan kurang sikit, kurang dapat. Sebab dah tak selalu jumpa. Kalau jumpa pun bila je lagi kan. Sebab dia kelas kat Danlisa, saya kelas kat BKBU. So memang kalau sen depan takkan jumpa dia lah saya rasa. Jumpa pun mungkin just tegur kat luar je lah. So, yelah kalau dia ambil keputusan untuk duduk rumah sewa, mungkin lagi orang cakap tak ada curfew, tak ada jagaan daripada kita lah. Sebab kita dah kenal dia dari semester 1, lepas tu dia buat perangai semester 2. So nanti mungkin pandai-pandai dia lah kan untuk apa orang cakap ubah lah. Yang penting ubah lah. Ataupun Ain sebagai kawan dia, mungkin Ain boleh lah nasihat dekat dia kan. Sebelum habis semester ni kan, mungkin semester ni Ain ada sem pendek ke? Tak ada. So cuti 3 bulan ke macam mana? Cuti panjang dah kan. So mungkin sebelum cuti ni Ain buat ini apa yang saya beri pendapat lah kan. Mungkin Ain boleh bercakap dengan dia ataupun cakap lah, dan mungkin Ain boleh tegur direct kot, senang cerita. Senang cerita. Macam nak tegur je. Tegur direct. Susah sangat tegur je lah. Tegur je lah. Kata bang muka tegur je lah. Mungkin macam tu. Mungkin Ain sebab Ain pun dah rapat dengan dia kan. Ain tahu cara nak cara nak orang kata olah kot, ataupun cara nak buat dia tu biar dia terasa ke, biar dia nampak lah macam tu kan. So mungkin Ain pun boleh lah buat tindakan yang patut Ain buat macam tu, supaya biar benda tu tak berlarut-larut. Sebab Ain kan dia cakap dia course counselling, mungkin dia tahulah benda tu kan, benda yang baik, benda yang tak baik apa semua tu kan. So itu sedikit sebanyak lah kan apa yang Ain kongsi mengenai hubungan Ain lah antara kawan Ain daripada A dengan B tu kan. So kalau macam Ain sendirilah kan, Ain ada cakap kan berkenaan dengan A dengan B tu kan, dan ada senior tu kan. Macam kalau senior tu kan, peranan dia tu macam mana? Peranan senior tu kalau macam korang kan bergaduh sekarang ni kan. So apa dia punya nak kata dia ada handle ke, ada tolong ke macam mana? Ke dia biar macam tu? Dia macam tu. Dia kata kat saya, dia kata jangan tak boleh gurau. Kalau apa-apa tak boleh nak ajak dia. Saya tak tahu apa benda yang berlaku antara mereka. Waktu sebab mereka ada satu part tu mereka keluar pergi makan kat luar. Dia pun macam nak kata pasal tempat duduk tak silap saya, yang kawan saya A cerita. Macam yang B ni nak duduk kat sebelah kawan saya yang A. Lepas tu yang senior ni kata dia nak duduk kat kerusi ni. Lepas tu yang kawan saya yang B ni macam tak nak lah bagi. Dia kata tapi rasanya dia bagi juga. Dia bagi tapi dalam masa dia kata macam ya sikit aku je yang kena mengalah. Orang lain tak ada pun mengalah. Yang senior tu cakap? Bukan yang B ni cakap. Lepas tu kawan saya yang A ni bagi tahulah saya. Lepas tu dia macam yang senior ni macam terasa lah cara dia, sebab yelah lagi tua 2 tahun. Dia nak buat sembang macam kawan. Kawan saya A dengan senior tu sebelum dia masuk degree, mereka ni junior senior. Dah rapat lah kiranya. Pernah satu kelas tu, waktu tu kawan saya A cerita,
dia dengan senior tu pernah satu kelas. Untuk satu course tu waktu tu dia SEM 2, yang senior ni dah SEM atas, SEM hujung-hujung ambil diploma. Kawan saya A macam segan lah bila yang kawan saya B buat macam tu. Dah lah dia tu tua daripada kita. Lepas tu senior aku pula tu, dia pula boleh cakap macam tu. Memang kawan saya yang senior terasa lah. Apa dia bagi tahu, tu lepas ni tak boleh lah bawa dia. Lepas hari ni dia pun ajak saya nak pergi mandi sungai. Lepas habis kelas saya kata tak boleh sebab saya ada kelas hari ni So tak apa, dia pun pergi lepas pukul 10 tadi. Dia pun pergi 2 orang, tak bawa yang B ni. So kiranya dia orang macam apa tu, orang cakap dah rasa lelah, rasa macam dah tak nak dah dengan B ni sebab banyak songih. Banyak songih kan. Apa yang kita boleh rumus lah kan. Kiranya dia ni sangat complicated, sangat apa cakap, sangat macam Ain cakap dia play victim apa. So kita pun sebagai kawan pun rasa macam malas dah nak layan dia, nak apa. Mungkin dia lah kena ubah benda tu kan. Macam saya cakap tadi lah, dia kena ubah. Apa-apa pun kena ubah dari dia sendirilah. Dan kita ni kawan sebagai sokongan lah. Kalau kita boleh, selagi kita boleh support, kita support lah. Kalau kita support tapi dia pun endah aja, mungkin tindakan Ain adalah tinggalkan dia lah kan. Tinggalkan je, tak nak apa, orang cakap tak nak serabutkan kepala kan. So itu sedikit sebanyak lah berkenaan dengan Ain tak ada cerita tak? Tak ada. Nampak macam nak bercakap. Okay. Dia ni. Sangat complicated lah kan. Mungkin dia lah kena ubah kan. So itu sedikit sebanyak lah berkenaan dengan hubungan kawan Ain tu kan. So kalau kan Ain pun dah cerita kan berkenaan dengan tu. So benda tu rasanya Ain boleh settle ke benda tu? Boleh. Mungkin boleh. Tahap saya kena cakap juga. Tahap kena Ain ni kena push juga lah. Kena sembur dekat dia biar dia faham benda tu kan. So itu sedikit sebanyak lah kan. So benda tu pun dah selesai kan hubungan kawan Ain tu kan. So kita pun ada berkenaan dengan macam kita berbalik kepada matlamat kita lah berkenaan Ain pun. Ain cakap Ain nak bercerita ataupun meluah ataupun nak minta pendapat lah kan. So macam isu hubungan tu dah settle lah kan. Dah macam Ain pun dah tahu cara macam mana kan nak bagi tahu ataupun nak push dia ke macam mana kan. So dari situ kiranya dah selesai dah kan. So macam satu lagi kita dari segi kesunyian kan. Macam Ain ada isu kesunyian tu kan. So macam isu kesunyian tu macam mana? Ain sunyi dari segi macam mana tu? Dia macam hiburan mungkin. Okey, hiburan yang macam mana? Hiburan yang macam nak bersosial. Okey, nak bersosial. Kiranya macam Ain ada cakap kan, Ain ni family yang strict parent ke? Tak strict parent lah. Sebab yang dia cakap ayah Ain seorang ustaz kan, dan mak Ain seorang cikgu kan. So kalau macam Ain cakap Ain nak bersosial kan, nak bersosial macam mana tu? Macam nak bercampur dengan orang, macam nak jual mana-mana program ke. Macam memang cari tau bagi program yang ada tu buat waktu yang tak sesuai. Yang tak kena dengan masa kita tu kan. Kadang kawan saya ada ajak macam nak pergi main sukan dan main badminton. Dia pun start main badminton malam. Saya SEM ni dah lah banyak kelas malam. Memang miss lah cerita dia tu. Rasa aduh ruginya. Yang kawan tu semua dari kos yang berbeza? Kos yang berbeza. Mungkin dari situ lah dia rasa miss tu. Memang tak suka tu SEM 2 ni. Tak suka tu jadual. Faham. Kiranya kalau macam jadual Ain tu kan, dalam masa seminggu berapa kelas je? Isnin sampai Jumaat ada kelas. Seterik lah. Seterik kelas. Tapi yang kelas malam Isnin, Selasa, Khamis. Selasa, Khamis. So kalau diorang main biasa selalu main badminton hari Selasa dengan Khamis. Kan awak Ain kata Isnin, Rabu, Khamis. Isnin, Selasa, Khamis. Kelas malam. Kelas malam dia pun selalunya main kat luar hari Selasa malam dengan Khamis malam. Memang tak boleh lah cerita dia. Melainkan kalau hari Rabu tu kan boleh kosongkan jadual kan untuk main. Memang teringin lah tapi kita ni ada kelas. Dia pun dah ajak yang kan dia cakap tak boleh aku kelas weh. Nak ponteng memang tak.
Ya, sebab tujuan kita datang ke USAS untuk belajar kan. So benda tu mungkin orang kata untuk isi masa lapang lah kan. So macam Ain kata Ain nak bersosial kan. Kalau macam umum lah mengetahui bahawa dekat USAS ni kan banyak macam kelab ataupun persatuan. Macam Ain sendiri ada tak join mana-mana kelab? Saya join kelab kebal, kelab sukarelawan. Lepas tu yang baru ni saya join yang kelab Fukai. Itu pun sebab kawan saya ajak. Dia kata kelab ni banyak juga program best. Saya cakap okey. Cuba agak ada dengan dia buat program, tapi program dia pun kan mau kepada Syah Rohani. Contoh saya tak minat. Saya tak minat. Saya nak cari program lain. Tapi itulah sebab sebenarnya kan setiap kali dia pun anjurkan, anjurkan program yang daftar kelab apa semua. Saya cari juga kelab sukan tau. Tapi saya tak tahu. KSM tu dengan KSM tu dia banyak sukan lah. Kelab sukan mahasiswa. Ni kita pergi daftar situ memang dalam kelab tu dah ada banyak gila sukan. Dia ini yang saya tahulah kan berkenaan dengan KSM ni. Dia macam KSM tu satu kelab, itu bawah kepimpinan lah kan. Dan bawah kelab tu banyaklah dia orang akan buat program. Sama ada program main bola tampar ke, main bola jaring ke. Tapi dalam tu juga dia orang ada macam yalah permainan bola jaring. Kira-kira setiap petang dia orang ada dekat bawah. Dekat ni kan, dekat court tu. Biasa dia orang akan adakan lah. Cuma kita kena masuk geruk lah macam tu. Saya tahu macam kelab badminton je paling saya nampak. Badminton. Kelab suka sebab saya tahu Yusan banyak sebab kawan sembang kawan dia kata banyak je suka dengan Yusan ni tapi badminton je saya selalu dengar badminton macam itu je ke suka Yusan ada. Kata ada taekwondo, ada silat, ada tu itu tapi kelab macam tak aktif. Macam tak ada pun mereka war-warkan dalam grup ke dengar orang cakap tak ada. Badminton saya dengar. Oh ya. Saya pun kawan saya ada je nak join kelab badminton macam bukan tak nak join tapi aku nak tengok kau sukan apa lagi menarik. Kita nak buat pilihan kan. Kan nak join badminton. Saya kalau main badminton main masih biasa tak adalah nak push polish kita punya skill. Betul. Macam takkanlah. Masih cari kelab tu. Kat mana? Mungkin bagi saya lah kan. Mungkin sebab kita pun ada carnival siswa aktif kan. Kan ada setiap kelab kan akan bentang apa semua tu kan. Mungkin kat situ awak boleh datang kot. Mungkin bulan berapa? Bulan 6 bulan 5 kan. Mungkin dalam bulan 9 macam tu lah. Dia buat balik untuk intake September nanti kan. Dia akan ada intake kan. Masuk kat intake. So mungkin dekat situ awak boleh kot pergi tengok dan apa yang ada awak ni je. Boleh masuk ataupun mungkin awak boleh join kepimpinan dia orang. Untuk busykan diri awak ke kan awak cakap program kan USAS tiba-tiba ni kan. Kalau macam tu awak boleh join kepimpinan dia orang. Daripada ikutlah kelab mana-mana yang dia orang akan buka interview. Lepas tu join je macam tu. Join interview dia orang lah. Kalau dapat macam tu. So mungkin dari situ awak Ain boleh lah asal bakat sosial Ain tu kan. Sebab Ain cakap nak kesunyian Ain tu nak bersosial, nak sosial tinggi lagi kan. So mungkin dari situlah kan. So sebab dekat USAS ni banyak je. Cuma kita kena teroka lebih mendalam kot benda tu. Sebab kena cari sendiri. Cari sendiri. Sebab kalau ikut petang-petang kan. Kalau Ain biasa berjalan petang-petang kan. Dekat USAS tu banyak je. Bola jaring, hoki, futsal, bola sepak, bola tampar. Banyak je. So mungkin dekat situlah Ain. Sebab Ain cakap Ain nak bersosial lagi kan. Mungkin dari situlah Ain boleh cari dan dapatkan maklumat. Kalau macam Ain cakap tadi yang saya dengar Ain cakap kebal tu kan. Kebal tu apa je yang dia buat? Ain selalunya buat hiking. Hiking lah. Hiking je. Setakat ni dia stop juga kata rehat kita buat. Rehat mungkin asalkan datang dia akan buat. Stop bulan berapa sekarang? Bulan 5 kan. Bulan 4 hari dia stop. Last buat pergi Gunung Keledang. Keledang kat mana tu? Dekat Meru, kat Ipoh. Kiranya naik bas ke? Naik bas. Bas USAS lah? Bas USAS lah. Kiranya menarik jugalah awak join tu untuk orang kata tambah lagi tambah senang cerita tambah kawan lah kan. Tambah kawan untuk perkenalan apa semua tu kan. So selain kebal Ain ada join Furqan dengan apa satu lagi? Sukarelawan. Sukarelawan. Kalau macam sukarelawan tu?
Saya cakap saya tak pernah ajar apa-apa program lagi. SSU tu kan? So, sukarelawan, apa dah saya tak ingat lah dia punya panjang tu. SSU tu lah kan. Ustaz di belakang. Saya ingat. Sukarelawan. Dah lah macam tu kan. Lebih kurang macam tu lah kan. So, apa nak cakap? Yelah SSU yang sekolah kan dia selalu buat program waktu yang kita tak free. Mana ada satu Tak apa. ada satu program tu. Dia pun nak berapa puluh orang tu, saya ada ajak kawan saya kata tak nak lah John sebab program tu dia pun satu tak ada transport, satu tak dapat CJ, satu tak dapat elam, macam tak dapat banyak benefit. Saya pun fikir tak payahlah join walaupun waktu yang tarikh dia bagi kita orang free je sebenarnya. Macam tak ada benefit kan. Kawan saya kata kita nak pergi tu dapat makanan ke, dapat CJ ke apa kan, ni tak dapat apa-apa. Macam tak apa dah datang pergi buat apa penat je. Untuk SSU tu? Macam tak apalah kita tunggu program lain lah. Faham. So kiranya dekat sini Ain cakap yelah sukarelawan tu mungkin Ain cakap dapat penat apa, tapi kita dapatlah satu pengalaman kan. Pengalaman yang orang kata pengalaman yang bermanfaat lah kan, berkenaan dengan Ain join sukarelawan. Lepas tu boleh kenal semua orang dengan komuniti masyarakat tu kan. Sebab tak silap saya ada je yang SSU ni buat untuk pencarian larian tu. Apa kaliran tu ke? Bukan ada satu lagi. Tak apa, nanti mungkin Ain boleh tengoklah update dia orang apa semua kan, sebab saya pun ada join jugalah. Nanti apa-apa kita ni lah, sebab masa pun menceburi kita lah kan. So saya nak recap balik lah berkenaan dengan isu apa ataupun perkongsian yang dicerita oleh Ain berkenaan dengan isu kawan lah, berkenaan hubungan kawan. Dan Ain pun ada cakap Ain dah nampak benda tu, cuma Ain nak biar dia faham tentang apa yang kita rasa kan. Dia dah buat macam tu dan kita pun mungkin Ain ada plan tindakan lah kan, nak buat okey kalau macam ni baik, kalau dia tak boleh terima macam tu, buat terima yang macam ni, biar dia faham apa yang kita rasa. Itu dari segi hubungan kawan lah kan. Dan Ain pun cakap Ain ni suka bersosial apa semua kan, dan Ain pun ada join 3 kelab lah kan, Al-Furqan, Kelab Furqan, Kelab Kebal dan Kelab sukarelawan. So benda tu pun satu benefit jugalah kan bagi Ain. Tak apa, mungkin kita boleh kan, boleh tak kalau kita bawa ni isu ni ke next sesi, boleh? So kiranya saya nak mohon dengan minta izin lah dekat Ain untuk tangguhkan sesi, boleh? Okey, boleh. So itu sedikit sebanyaklah yang apa yang saya boleh rumus dan recap balik lah berkenaan sesi yang kita jalankan ni kan. So saya juga nak ingatkan semula lah berkenaan dengan limitasi kerahsiaan, di mana isu sini kita habis sampai sini je. Kalau Ain terdengar daripada luar sesi, maka Ain bolehlah report kepada penyelia saya. Okay. So dan mungkin itu sajalah untuk hari ini, dan saya nak ucap terima kasih lah untuk Ain kerana datang ke sesi yang kedua ni kan. So saya akhirilah dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum.